Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kita berada di Taman Universiti, iaitu taman yang diletakkan di pinggir bandar yang menjadi tumpuan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menetap di sini disebabkan oleh terdapat pelbagai kemudahan yang berdekatan. Seterusnya, di sebalik kemudahan yang ada, wujud beberapa isu iaitu yang akan menjadi perbincangan kita pada hari ini berkaitan harga rumah sewa di kalangan pelajar UPSI. Dokumentari ringkas ini bertujuan untuk melihat realiti ekonomi pelajar UPSI, khususnya berkaitan harga rumah sewa. Mari kita dengar sendiri pandangan dan pendapat daripada mereka. Majoriti responden merupakan pelajar senior dan pelajar perempuan. Mereka bukan lagi mencuba tetapi sudah lama bergelut dengan kos sara hidup yang sebenar di luar kampus. Lebih separuh pelajar bergantung kepada pinjaman PTPTN. Oleh itu, harga sewa sebanyak 200 hingga ke 300 bulan menjadi pilihan utama. Hal ini bukan kerana selesa tetapi kerana itu sahaja yang mereka mampu bayar. Keselamatan dan kemudahan turut menunjukkan peranan penting pelajar memilih kawasan yang selamat dekat dengan kedai dan tempat belajar kerana demi menjimatkan masa dan wang. Akhirnya, pemilihan rumah sewa bukan soal kehendak tetapi ianya soal bertahan hidup dan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat. Nur Izzati Aqilah binti Kamarudin. Saya semester 3. Soalan pertama saya, adakah kadar rumah sewa yang awak menyewa kat sini sekarang berpatutan sebagai awak seorang pelajar? Bagi saya berpatutan, iaitu 200 sebulan bertepatan dengan kemudahan yang diberikan tuan rumah dengan jumlah bilik sewa yang memadai. Kemudahan lain yang disediakan ampai baju, kemudahan memasak, semuanya berpadanan dengan harga. Soalan yang kedua, bagaimanakah tahap keselesaan di rumah ini dari segi ruang, kebersihan dan keselesaan untuk awak belajar dan untuk berehat? Untuk tahap keselesaan rumah yang saya sedang menginap sekarang, untuk ruang saya khususkan pada bilik saya lah. Tuan rumah memberikan saya 2 orang, kapasiti 2 orang untuk 1 bilik dan ianya sesuai dan selesa untuk saya. Tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Dan untuk ruang belajar pun dikhususkan juga seorang 1 meja belajar. Dan rasanya kelengkapan tu dah cukup untuk saya. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri, nama daripada semester berapa? Waalaikumsalam. Nama saya Yusra binti Ramsil. Saya daripada semester 6. Okey, boleh saya tanya soalan berkaitan dengan Taman U? Boleh? Soalan yang ketiga, apakah kemudahan yang disediakan di rumah sewa ni? Okey, kemudahan. Kemudahan tu ada banyak tapi yang function tu ada beberapa je. Contohnya? Contohnya macam wifi tu, wifi ada tapi internet dia tak ada. Jadi macam masalah dekat situ lah. Kat situ. Dah laporkan kepada tuan rumah? Dah, tapi tuan rumah kata mungkin tu masalah daripada wifi tu sendiri, maksudnya macam tu lah. Okey, faham. Jadi adakah kemudahan ni mencukupi sebagai seorang mahasiswa? Bagi saya kalau masalah wifi tu dia memang tak mencukupi. Susahlah nak buat kerja kan. Memang nak buat kerja dengan wifi kan. Okey, faham. Okey, soalan yang keempat, bagaimanakah tahap keselamatan rumah dan kawasan sekitarnya? Adakah Jusra sendiri berasa selamat untuk tinggal di rumah sewa ni? Okey, untuk keselamatan tu saya rasa dia macam 50-50. Kadang selamat, kadang macam tak selamat jugalah. Sebab kalau dari segi macam persekitaran tu dengan kejiranan rasa macam okey, tapi dalam rumah tu. Sebab rumah kita orang ni dia macam ada haiwan yang orang kata tikus lah. Dia ada tikus tu. Jadinya macam yang tu membantukan keselamatan dari segi kesihatan kan. Betul-betul. Baiklah, itu saja. Terima kasih Jusra. Teori ekonomi liberal dapat dikaitkan dengan ekonomi pelajar UPSI yang dipengaruhi oleh kos penyewaan rumah di sekitar Taman Universiti. Teori ini dapat dikaitkan dengan isu ekonomi ini kerana ianya didapati bahawa penyewa
penyewa rumah meletakkan harga kos penyewaan rumah yang sangat tinggi kepada para pelajar tanpa sebarang sekatan ataupun halangan daripada pihak kerajaan. Manakala harga sewa yang ditawarkan pula ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan, iaitu supply and demand, iaitu harga yang diletakkan adalah sangat tinggi ataupun dilakukan atas dasar permintaan dan juga penawaran, sejajar dengan permintaan rumah sewa yang sangat tinggi dalam kalangan para pelajar. Oleh itu, tuan rumah ataupun penyewa rumah meletakkan harga ini berdasarkan keperluan peribadi ataupun kehendak mereka sendiri bagi penyewaan rumah tersebut. Penting untuk kita memberi perhatian terhadap isu ini kerana ia berkaitan dengan realiti ekonomi pelajar UPSI. Selain itu, cadangan pelaksanaan dasar yang lebih menyeluruh dan lebih berkesan antaranya adalah cadangan dasar yang boleh dipertimbangkan termasuk kawalan kadar rumah sewa yang lebih berpatutan terutamanya kepada mahasiswa, penguatkuasaan undang-undang berkaitan penyewaan serta penyediaan skim bantuan atau insentif kepada penyewa iaitu mahasiswa. Diharapkan cadangan ini dapat memberi kebaikan terhadap penyewa serta tuan rumah.